aircon untuk bagi panas supaya owner kereta sedar yang kereta tengah ada masalah. Ni basically a protective feature. Feature ni ada dalam kereta baru sekarang, especially yang guna computer box. Masalah ni sebenarnya sangat serius. Nampak macam hal kecil, tapi satu kipas je boleh rosakkan enjin. Kipas ni bukan sahaja boleh rosakkan aircon, tapi juga boleh merosakkan enjin kereta korang. Kalau motor kipas radiator atau aircon rosak, just tukar je. Jangan ragu, nak save kereta korang daripada kerosakan lebih besar. Tapi apa pun, korang kena check bagi confirm dulu sama ada motor kipas betul-betul rosak atau sistem wiring relay yang bermasalah. Untuk motor kipas ni, aku guna original Toyota. And honestly, aku sangat recommend bila tukar motor kipas, make sure korang guna original balik. Sebab motor kipas original RPM dia tinggi dan lebih stabil. Bila RPM cukup, haba panas enjin dan kondenser boleh dibuang dengan cepat, so engine temperature dan aircon pressure jadi lebih stable. Ramai orang selalu tanya beza motor kipas original dengan lokal. Original punya RPM tinggi, pusing konsisten walaupun panas lama. Lokal brand pula